Ini dia Brooklyn Botanical Gardens. Kena bayar tiket ni, tak murah. Tu dia. Dia tengah check harga tiket dah. Kita akan masuk Brooklyn Botanical Garden. Aduh. Berapa bayar? Kita duduk dekat Brooklyn. Oh, siapa duduk dekat Brooklyn dapat murah? Oh, yo, lawannya bunga-bunga. Jadi kalau korang duduk Brooklyn dapat free. Kalau tak berapa 30 20. Welcome to BBG, Brooklyn Botanical Garden. Welcome. Accessible route. So, kita tengok apa yang ada dekat Brooklyn Botanical Garden ni. Ada kafe. Tu je lah saya tahu. Kita kat mana? Kita kat sini Kita kat sini Ya kot. Ada conservator Oh silap. Kita kat situ. Okey, jom masuk jalan. Kita berjalan dekat dalam Botanical Garden. Ni tak puas lagi tak gambar tau. Tak kat gambar bunga. Banyak lagi bunga nanti. Bunga yang confirm ada ialah tulip. Tulip. Jadi kita tengok apa yang ada dekat tulip ni. Tengah lawa ni, masya-Allah. Tulip. Tengok apa ada kat dalam tulip. Nampak? Tak nampak. Tu dia tulip. Pemandangan dekat Botanical Garden lawa. Snowing cherry blossom. Kalau korang nampak tu. Nampak tak tu? Oi. Angin tolak daun-daun ni, daun-daun bunga-bunga. Macam snow semua. Tengok tu cherry blossom. Weh. Gila weh. Snow cherry blossom weh. Kena turun ni jauh gila. Jom. Dia kena serpentine. Jadi kita kena pusing-pusing. Jom. Okay, jom. Yo, tak. Inilah masuk musim bunga. Bunga. Wow. Look at that. Makan. Wow. Look at that. Kita sekarang berada dekat mana? Brooklyn Botanical Garden. Sangat cantik, menarik. Engkau ada bang. Yang best ni dia free. Tak, dia free untuk orang Brooklyn saja. Kalau ada state ID yang ada address Brooklyn, dia free. Kalau korang bukan orang Brooklyn tak dapat kena bayar. Jom pergi jalan depan. Awal gila. Sharekan dengan korang supaya korang tahu apa yang sedang berlaku pada waktu ini. Tengok apa yang ada. Tengok. Mana ni? Dapat tangkap. Agak ayam yogurt. Oh, look at that. Subhanallah, lawa. Now Thank you. Cherry blossom. Trend saya lagi satu dekat sini, dia ada jual pokok-pokok juga. Menarik lah. Botanical Garden jual pokok. Dia ada nursery dalam ni dia jual. Taman bunga jual bunga. Padu. Oh, ada orchid ni. Orchid daripada Asia lah ni. Orchid. Lawa dalam ni. Ada bonsai. Tu bonsai belakang. Harga pun tak mahal. $6 lebih kurang kalau beli dekat kedai runcit juga. Succulent dan sebagainya. Macam-macam ada. Kita cari herb best lah.
Macam-macam ada. Yang benda ni mini fiber optic, foliage dan sebagainya. Tanya dia dekat pokok durian. Kita sudah sampai ke Japanese Hill and Pond Garden. Ambassador of United Ambassador. Apa dah? Oh ni maple bonsai ni ramai orang suka. Mahal ni maple bonsai ni. Ada anak kita cabut, boleh cabut? Jangan jadi orang Melayu. Okey, ini dia. Japanese Garden. Oh, yo lawannya. Saya zoom out sikit. Jom naik, kita masuk dia punya ni. Okay, Japanese Garden. Jom tengok. Yo, tengok tu. Japanese Garden. Lawa. Oh, ada koi. Ada ikan. Ikan koi. Ada Japanese Garden. Oh. Siap ada pintu macam dekat Jepun. Ada jambatan. Itu rasa macam kat Jepun ya. Sampai dekat dia punya tulip garden pula rasanya. Tadi cherry blossom garden, tulip garden dia. Oh, fragrance. Tapi banyak tulip. Oh, ni apa kau apa ni ya? Bunga apa ni? Tak tahu bunga apa ni. Cantik. Tapi dia dah wilt. Ni pun cantik. Ada high. Oh, tengok ada bunga-bunga. Oh, lawa. InsyaAllah. Okey, rasanya tu je lah. Korang pun dah tengok boring lah. Banyak sangat video. Saya pun nak tengok-tengok je apa dia. Assalamualaikum. Bye-bye.